Susah lah kan, sebab sekarang macam semua orang macam jadi influencer kan. So, saingan tu memang banyak lah. Jadi konten ni bukan sekadar untuk viral, okay? 89% orang muda kini sekurang-kurangnya follow seorang influencer dekat social media menurut kajian daripada ITI University. Okey, sekarang ni hampir semua Gen Z follow seorang influencer. Buka je TikTok, IG, ada yang share skincare, ada yang share pasal makanan, ada yang melawak, sampai ada yang ajar cara untuk jadi influencer. Tapi kenapa orang muda nak sangat jadi influencer? Adakah sebab influencer ni best? Sebab dapat barang free, sebab menjadi famous, atau sebab influencer ni lebih berbaloi dari belajar atau kerja? Dan persoalan Alif ialah berapa juta Malaysia perlukan influencer? Bersama Alif hari ini di My Campus Radio, Alif bersama Vivi, influencer muda yang sedang meningkat naik. Kalau korang semua nak tahu, Vivi ni aktif menjadi influencer di TikTok dan Instagram. Alif ucapkan terima kasih kepada Vivi kerana sudi ditemu ramah oleh MKR hari ini. Okay, hai semua. Okay, nama saya Vivi. Saya berumur 27 tahun. Okay, saya bekerja sebagai brand marketing and also digital marketing, heavy on social media, and dah jadi influencer / content creator 3 ke 4 tahun. Soalan pertama, kenapa Vivi choose untuk jadi influencer? So ada pilihan jawapan. So mana pilihan jawapan Vivi? So I think at first TikTok dia start viral during PKP kan. So masa tu I rasa semua orang try untuk explore, macam buat video masak-masak apa semua. So kalau tanya reason, sebab hobi. First is sebab hobi. Nature of work Vivi dah memang heavy dekat social media and also digital marketing kan. So Vivi enjoy sangat buat video, buat konten cakap-cakap. And then dari situlah start jadi content creator / influencer ni. Kita guna term influencer ni, sebenarnya apa maksud influencer ni? So dari pandangan Vivi, apa yang paling tepat untuk maksud influencer ni? Actually rasanya dulu orang rasa macam influencer ni kena ada followers lebih daripada 100,000 ataupun like certain amount yang macam berapa K lah macam tu. Tapi nowadays rasanya orang dah belajar daripada banyak influencer-influencer besar, yang influencer ni kena bawa konten yang ada knowledge, yang orang boleh belajar dari situ. So kalau selain daripada followers, rasanya jenis konten yang influencer bawa tu penting. So kita tahu okay dia boleh influence kita ataupun tidak. Konten tu kena ada something lah baru dikira sebagai influencer. Macam tu lah for Vivi. Kena ada empati. Okay, how about pula contoh kalau yang influencer yang dapat payment, dapat barangan untuk promote tu dikira influencer ke ataupun sebenarnya content creator? Influencer yang besar-besar pun diorang dapat payment untuk promote barang. Maybe dia depends on hard sell ataupun soft sell kan. So kadang-kadang jenis yang macam short videos macam tu, orang akan terinfluence ataupun termakan dengan like content video tu. So either way, kalau dibayar ataupun tak bayar, sama jugalah, still an influencer lah. Cuma followers dia besar ataupun tidak sahaja. And like depends on content tu di-exaggerate kan ataupun dia ada isi dia. Macam tu. Okay, Vivi ada cakap tadi itu soft sell dengan hard sell. Benda apa itu? Boleh terangkan sikit? So hard sell kan usually macam produk, macam hard sell maybe dia akan cakap okay, benda ni betul-betul jadi kat saya. Benda ni macam kalau you pakai sekali, you akan maybe you akan putih, you akan flawless. Dia macam tu, dia like terus pakai, you pakai sekali je you akan putih macam tu. Itu contoh hard sell lah for me. Kalau soft sell, maybe dia just macam share pasal, contoh video yang paling senang faham adalah get ready with me, get unready with me, ataupun like a mini vlog where like orang influencer tu dia shot banyak-banyak and then just cakap, oh today I pakai bedak ni, okay I suka lah finishing dia, okay cantik, and then like continue dengan klip-klip yang lain. Macam tu. Itu dari kefahaman saya. Actually ramai yang maybe lah start jadi influencer ni yang dia cuba-cuba dulu. Lepas tu mungkin sebab dia buat ni untuk macam Vivi cakap tadi during PKP nak try, lepas tu mungkin part time. Jadi untuk Vivi, bila someone patut decide go full time,
jadi professional influencer? Instantly ataupun take 1 year, 2 year? Kalau you dah rasa you ada base followers yang strong ataupun audience yang memang you tahu diorang keep on engage dengan video you ataupun ada engagement yang bagus, probably boleh go full time. Tapi untuk yang macam student ataupun yang baru nak start bekerja, I rasa dia agak risky untuk turn jadi full time terus. Unless you memang famous tu, boleh lah kot you jadikan influencer ni as a full time job ataupun as a full time career kan, content creator kan. Tapi even kita tengok nowadays pun banyak influencer-influencer besar, content creator besar yang ada side business. Macam kita boleh ambil macam Khairul Amin, dia dah start buat bisnes makanan, apa semua. Maybe dia rasa macam content creator tu betul as career, tapi dia nak ada lagi satu income yang betul-betul kukuh kan. Macam tu. So kalau untuk yang baru cuba, kena fikir-fikir balik lah nak jadikan influencer ni as a full time job ataupun tak, as a professional job ataupun tak lah. Okay, for Vivi pula, bila Vivi decide nak jadi influencer ni? Dulu di PKP ke ataupun lepas Vivi cuba 1 to 3 year macam okay, boleh ni? Lepas 2-3 tahun lepas PKP lah. Lepas 2-3 tahun macam tu. Apa yang encourage macam Vivi atau diri sendiri ataupun macam member, family ataupun followers yang encourage untuk Vivi keep going? Siapa? Sebab Vivi memang suka record video tau. Memang macam tak ada, memang suka sangat macam cakap depan kamera macam tu. So I think benda yang encourage me was affiliate. It was TikTok affiliate. Masa tu TikTok affiliate kan baru nak start kan. So macam boleh dapatkan free sample apa semua tu. So Vivi cuba dapatkan free sample, and then banyak lah, actually banyak je macam kena reject sebab followers tak cukup sebab small creator kan. So ada satu brand ni dia approve free sample, so dari situ macam dapat free products kan. So macam kita try buat video, short video sebagai produk tu semua. And then macam seronok rupanya buat benda ni macam hobi, benda yang kita suka, lepas tu kita macam boleh dapat side income macam tu. Your own experience. Untuk Vivi, umur ataupun peringkat mana yang sesuai untuk jadi influencer? Nak jadi influencer rasanya lagi muda lagi bagus lah. Macam maybe early 20s macam tu kan. So bila macam dia platform yang you boleh bina followers, so lama-lama nanti bila you dah kahwin ke macam tu, akan ada banyak brands yang approach ke apa. So bila you dah ada baby pun dia macam banyak lagi job masuk. So tapi honestly tak ada limitation lah bila kita nak start jadi tu. Bila nak jadi kreatif tu tak ada limitation. Tapi kalau nak start lagi awal lagi bagus macam tu. Ciri yang bagi Vivi yang sebenarnya perlu ada untuk influencer sekarang ni, good editing video ataupun good in muka ke, cara bercakap ke, ataupun following yang base following yang tinggi? Creativity macam edit videos, and then creativity lah, macam kena sentiasa keep up dengan trend, and nak kena ada storyline baru tu actually susah. Sebab sometimes bila dah jadi creator, macam Vivi sendiri dah memang kerja social media kan, sometimes tu memang dah habis dah idea tu. So rasanya creativity tu penting, and then the rest tu datang selebihnya selepas tu lah. Bila Vivi akan stop jadi influencer? Ada target age ataupun ada target income? Sebab for now Vivi tak kahwin lagi kan. This is just my answer lah. So this is just my answer. Kalau future husband Vivi bagi untuk still buat content creation, Vivi akan buat. Sebab for now tengah bujang, masih lagi bujang. So kalau selagi boleh buat content, Vivi akan buat sebab Vivi sangat suka edit videos macam tu. Tapi maybe kalau dah ada family sendiri, dah ada anak macam tu, kalau maybe my husband said, okay, you tak perlu dah teruskan benda ni, maybe dekat situlah I akan stop. What's the difference tentang diri Vivi berbanding influencer yang lain? Apa makes Vivi rasa aku unik sikit pada orang lain? Ada tak? Boleh share sikit? Semua orang ada their own uniqueness. But for me myself, I rasa my character I sangat bubbly, I banyak cakap kan. So I'm very friendly also. So I think although walaupun Vivi macam small creator, I think clients banyak, macam those yang bayar Vivi, clients yang bayar Vivi and bagi products, diorang sangat happy dengan the way Vivi punya videos and the way they communicate with me lah. I hope so lah. Pernah tak Vivi encounter dengan suddenly ada orang DM yang pelik-pelik, ataupun suddenly ada things yang Vivi rasa macam bila Vivi influencer ni Vivi rasa macam macam ni cara dia works.
Pernah tak influence benda-benda macam tu? Jumpa benda-benda macam tu? Yang pelik lah bagi Vivi. I dapat satu DM kat TikTok. Dia macam offer, dia just DM macam simple lah, macam hi, do you want to work, macam tu kan, can I contact you for work. Lepas tu of course Vivi akan reply lah, sebab ingat like clients nak hantar barang ke apa. And then the conversation tu dia macam pelik sikit. Dia suruh join jadi scam caller. Macam Job Street Hi, I'm from Job Street, please call. Betul. So macam pelik lah, masa conversation tu dia macam cakap, actually job you ni senang je, you just kena record suara apa semua. So nanti suara tu macam Job Street tu lah, sebiji, hi, I'm from Job Street, your resume has been approved apa semua. So yang tu memang pelik lah, so I straight away macam block je. Vivi pernah kena sekali lah. Yang ni dia punya, the way diorang email, profile apa semua memang sebiji macam legit punya account. So diorang, ni macam website ni macam Zalora lah, macam banyak branded items kat website tu. So diorang approach creators yang letak email dekat bio, sebab Vivi ada letak email kan. So diorang macam cakap, we would like to work with you, we will like send you products and stuff, we will pay you. Diorang siap keluarkan satu agreement apa semua macam tu, untuk macam, yelah payment berapa, barang apa you dapat kan, konten apa yang kita kena keluarkan macam tu kan. And then at the end dia akan bagi satu link. Link tu macam okay, track your parcel here macam tu. You tunggulah lama sikit, macam seminggu gap macam tu, tiba-tiba dia akan cakap, you kena buat pembayaran sebab barang you kena tahan dekat custom. So dia minta lah pembayaran tu in USD. So you kena transfer dekat dia dalam ringgit Malaysia 1,500 macam tu. Dia cakap once you dah transfer nanti barang you akan kena release. Macam tu lah. So from there dah tahu dah, klien hantar barang kat you, diorang takkan suruh you bayar anything. So memang kita ada buat macam free video kan for clients, macam diorang bagi kita produk, in return kita kena buat content. Itu memang typical lah, normal. Tapi klien takkan suruh you bayar delivering fees ke, dia tak ada suruh you bayar apa-apa charges ke, tak ada lah. So kalau just tips lah untuk yang baru nak try content creation, kalau ada klien yang suruh you bayar benda, benda tu lah scam. Maknanya possible untuk kena scam influencer ni kuat juga lah sebenarnya. Sangat tinggi lah. So kalau yang macam first time tak tahu, tiba-tiba terus bayar, sebab kesian lah. Memang ada yang gunakan method yang sama untuk scam creators lah. Malaysia ada 33 juta rakyat, dan bagi Vivi lah, berapa banyak influencer yang Malaysia perlukan for Vivi? Can you give a idea number? Susah lah kan, sebab sekarang macam semua orang macam jadi influencer kan, semua orang macam jadi content creator nowadays. Juta cukup kot, kurang daripada tu 10-5 juta. Sebab Vivi tak rasa sekarang dah banyak persaingan ke untuk Vivi, macam banyak orang dah jadi influencer ni, aku kena do better than ni. Ataupun Vivi rasa macam okay, lagi ramai lagi bagus? Actually betul lah, macam in terms of persaingan tu memang banyak lah, tinggi lah. Lepas tu banyak macam social media yang baru, platform-platform yang baru kan. Actually okay je, ada banyak creators punya community ni. Personally Vivi suka lah, sebab boleh kenal orang baru, boleh like share experience. And then kalau Vivi banyak join event tau, so from the event tu banyak jumpa orang-orang baru kan, diorang akan like macam tolong shoot apa semua. So benda tu something yang Vivi memang suka. So kalau banyak pun okay je, tak ada masalah. Okay, how about the community? The community is good, ataupun community influencer ni cutthroat dan juga toxic ke sebenarnya dia okay based on pandangan Vivi? Okay, untuk yang besar-besar macam mega KOL, followers yang banyak-banyak tu Vivi tak tahu. Tapi untuk macam creators, beauty creators macam Vivi and like few friends, kita orang okay je lah, macam memang tak ada isu, tak toxic. Taklah nak kata rapat sangat tu tak, tapi kalau ada event, kita orang akan get together, kumpul, buat content sama-sama, record each other, which is best lah. Sebab maybe ada certain orang dia sangat busy and real life dia tak sempat nak catch up with friends ke apa kan, or like sunyi ke apa. So from the event, from the community, I think dia macam mana boost your energy, bagi you like happy, you boleh jumpa kawan baru, maybe from there you guys boleh jadi bestie ke apa.
Macam tu lah. Itu for small creator punya community lah. Dan penonton, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih sekali lagi Alik ucapkan kepada Vivi kerana sudi bersama My Campus Radio hari ini. Okey, semoga Vivi terus maju dan sukses lah dengan menjadi influencer. Okey, sekian saja di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye-bye.